perkembangan terbaru Global Ikhwan tu? Jadi dari segi perkembangan terkini kes Global Ikhwan tersebut, sebelum bulan Ramadan sebenarnya ada keputusan yang telah diberi oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam, di mana mahkamah meskipun ada kanak-kanak yang terbabit telah dipulangkan kepada ibu bapa, tetapi mahkamah telah mengesahkan bahawa susulan kepada permohonan semakan yang telah dibuat oleh ibu bapa dan kanak-kanak yang terbabit, pengambilan kanak-kanak tersebut tidak mendapati keperluan akta kanak-kanak, ya. Dan secara khusus antara tanggungjawab yang dimiliki oleh pihak berkuasa adalah apabila ingin mengambil tindakan pengambilan anak-anak daripada ibu bapa mesti dimaklumkan tentang pengambilan oleh pihak berkuasa tersebut, ya. Dan dalam kes yang kami telah bawa ke Mahkamah Tinggi Shah Alam tersebut, pihak berkuasa tidak memaklumkan ibu bapa. Apa yang telah dibuat, kononnya ada makluman kepada penjaga sekolah ataupun tempat di mana anak-anak tersebut telah diambil darilah. Dan mahkamah menyatakan kalau satu tafsiran yang wajar dibuat tentang proses pemakluman, pihak yang perlu dimaklum terlebih dahulu adalah ibu bapa. Dan dalam kes yang kami bawa, sebenarnya ibu bapa hanya tinggal lebih kurang 100 meter daripada sekolah yang terbabit ataupun tempat jagaan tersebut, ya. Jadi ini bukan setakat satu keputusan yang memiliki kesan terhadap anak-anak yang di mana kes tersebut telah didengar, tetapi bagi kesemua anak-anak yang terbabit, itulah kedudukannya di sisi undang-undang. Kerana di bawah akta kanak-kanak, apa-apa tafsiran, apa-apa rumusan yang dibuat oleh mahkamah, ianya hendaklah satu rumusan yang di mana kepentingan terbaik anak-anak tersebut diutamakan, ya. Dan dalam kes ini, apabila ibu bapa khususnya wujud, tafsiran yang sepatutnya adalah makluman mesti diberi kepada ibu bapa. Sebab mereka merupakan penjaga yang paling utama semasa anak-anak tersebut diambil. Dan dalam kes ini mereka tidak dimaklum, dan hasil dari itu pengambilan tersebut tidak sah di sisi undang-undang. Jadi semoga perkara dan keputusan yang telah diberi oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam tersebut menjadi satu iktibar, satu pengejaran kepada pihak berkuasa. Apabila anak-anak ingin dipisahkan kepada ibu bapa yang sah, langkah yang paling sesuai, maklumkan ibu bapa. Jangan pisahkan anak daripada ibu bapa, ya. Dan semoga keputusan yang telah diberi oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam tersebut memberi manfaat kepada semua anak-anak yang berada dalam keadaan yang sama.